Tuan-puan pilih nak jadi jutawan duit ataupun jutawan emas. Tuan-puan tengok pada tahun 2015, harga emas untuk 1 gram adalah sekitar RM141. Hari ini tuan-puan, 1 gram yang sama, harga dia telah pun mencecah lebih daripada RM600. Kalau pada tahun 2015, tuan-puan ada bajet sekitar 1 juta, maka tuan-puan akan dapat 7.1 kilogram emas. Hari ini, dengan jumlah duit yang sama, tuan-puan bukannya dapat 7.1 kilogram emas. Sebaliknya, tuan-puan hanya mampu miliki 2 kilogram emas sahaja. Macam mana boleh jadi macam tu? Sebab inflasi. Inflasi ni kita memang tak nampak, tapi secara tak langsung ianya akan efek nilai kuasa beli kita sebagai pengguna. Sekarang, kalau 1 juta ringgit tuan-puan simpan kepada 7.1 kilogram emas, hari ini nilainya telah meningkat 4 kali ganda berbanding harga yang sebelum ini. Jadi dekat sini tuan-puan boleh bandingkan dengan simpanan di ASB, tabung haji dan juga KWSP yang hanya memberikan dividen sekitar 5 hingga 6% sahaja untuk 1 tahun. That's why Public Gold menyediakan satu platform untuk membolehkan semua orang menabung emas dan miliki aset emas fizik dengan cara yang mudah, murah dan juga patuh syariah. Jadi bagi tuan-puan yang pada hari ini nak menabung emas dengan Public Gold dan nak saya bimbing dalam simpanan emas, maka boleh terus klik link di bio ataupun terus rujuk pin di video TikTok saya cara untuk bermula. Saya akan get tuan-puan dalam simpanan emas dengan Public Gold.